Tuan-tuan tengok hari ni manusia tak tahu nak jadi apa, tak tahu manusia hari ni kita tak tahu manusia nak jadi apa. Bukan takat dengan orang gaji, anak baru beranak, tuan-tuan, bunuh tu satu. Dia bunuh tu dengan cara apa? Dengan cara pi padam puntung rokok di badan budak baru beranak. Dahsyat, cukup punya dahsyat. Apa nak jadi kepada manusia hari ni? Dia perlu buat keluar gambar ni dalam internet ni dah macam-macam dah. Mula-mula buat keluar gambar sekepin-sekepin, lepas itu dia buat keluar gambar statik dengan tulisan-tulisan macam saja kita baca pun dah sentuh kita. Ni dia main pula gambar tu juga, tapi dia buat dalam bentuk video, buat masuk nasyid sebagai background music kepada gambar-gambar tu, yang menunjuk kata manusia hari ni lagi teruk pada menatang. Menatang tak buat kat anak dia lagu tu, manusia boleh buat ke anak macam tu. Beranak buah plastik hitam pi buang tu pun dah jahat dah, cukup zalim dah. Beranak mai dia buah depan dia isap rokok, dia padam api di badan budak tu dulu. Dia padam api di badan budak tu. Mayat budak ni ditemui dalam keadaan ada 25 kesan padam api rokok di badan ni. Budak baru beranak, dia padam api rokok di badan budak baru beranak. Tuan-tuan, maknanya manusia sudah hilang waras. Dia boleh pergi buat macam tu. Waras dia dah tak ada. Penyelesaian dia apa dia, tuan-tuan? Islam. Penyelesaian dia Islam. Islam bukan sahaja dalam bentuk hari ni kita mai duduk bersila dengar Quran, hadis dibacakan, mengaji, bukan dalam bentuk tu lagi dah. Islam mesti ditegakkan dalam bentuk sebuah kerajaan yang menguatkuasakan undang-undang. Mesti ada satu kerajaan Islam yang menguatkuasakan undang-undang yang boleh menterjemahkan perintah Allah dalam bentuk peraturan. Selagi kita tak ada kuasa tu, lagi tu tak boleh buat apa. Duk harap orang mai mengaji ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni ada ni bukan orang Jentera saja ni. Orang Perlis ada, orang Kubuk Panjang ada, orang daripada Sungai Petani ada, orang. Kalau orang sini saja, tuan-tuan, saya selalu bila pergi sembahyang jemaat di masjid mana-mana lah, saya tengok ke jemaah main sembahyang jemaat ni, hati ni ingat satu benda. Kalau banyak banyak main sembahyang jemaat ni, banyak ni turun main mengaji, cukup lah. Orang perempuan tak payah turun lah. Laki-laki hak main sembahyang jemaat tu, kita anggap kata itu ahli qaryah tu, semua main. Kalau semua ni turun main, tuan-tuan, alhamdulillah. Daripada hak main jemaat tu, berapa persen aja yang bila ada pengajian main? Majoriti tak main. Dia memilih untuk tak tahu apa pasal agama pun tak apa. Tak tahu apa pasal agama, tak tahu apa. Dan sampai ke tahap teruk ni, duduk dalam rumah, kiblat ikut mana pun tak tahu. Ada, tak ramai, ada. Mak pak mai daripada kampung ke, abang adik mai daripada mana ke, mai rumah dia kata, kak ni kiblat kau nak tahu, dia kalut dah. Dia tak pernah semayang dalam rumah dia. Tanya, kak ni kiblat kau mana ni? Dia kalut dah. Kak sejadah mana? Lagi sekali kalut. Dia kata, kak baru basuh sejadah. Dia kata, ni anak kak pergi tumpah kopi. Itu kah? Tak apalah, bagi kem pelekat saya nak nampak buat sejadah. Ni kiblat kau mana? Tak lepas jawab lagi, dia kata. Ingat jawab kata sejadah kena kopi dah lepas dah. Tak, tanya pula kiblat kau mana pula. Dia kata, ni hampir semayang di masjid lah, senang, dia kata. Tak tahu kiblat kau mana, tak tahu. Tuan-tuan, ada dalam masyarakat ni. Kerana ada golongan ni lah, maka adanya budak-budak hak beranak-beranak mati kena cucu api rokok mati ni. Kerana ada golongan ni, golongan yang dia tak tahu Allah ni apa benda, dia tak tahu Muhammad ni nama Nabi dia tak tahu, tuan-tuan. Dan dia tidak pernah rasa nak ambil tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sinilah pentingnya kita kena faham, buat sementara kita kena faham apa pentingnya mimbar khutbah ni.
pentingnya mimbar khutbah ni. Pasal apa? Pasal mimbar khutbah ni dia bercakap kepada orang yang berminat dan tak berminat, dia kena dengar. Maka khutbah Jumaat ni betul-betul kena jadi khutbah yang bermanfaat kepada orang yang mai. Pasal apa? Itulah satu peluang yang ada untuk sampai mesej dakwah kepada dia. Dan khutbah jangan panjang, pendek aja, tapi touch betul-betul kena hati dia. Panel yang menggubal isi kandungan khutbah ni, dia kena perah kepala otak dia betul-betul. Apa nak bercakap hari ni? Hari Jumaat ni apa nak bercakap? Isu dia tak mau banyak, satu aja, tapi satu tu biar sentuh sampai ke hati kecil dia. Kena lagu tu. Tak mau panjang berjela-jela, sikit aja. Tapi dia dengar ni, dia dengar, walaupun dia dengar, dia bukan orang yang ahli pengajian masjid, tapi bila dia dengar ni, dia naik kereta balik, dia duk ingat lagi, dia sampai di rumah dia duk ingat. Kita mau macam tu. Kalau member khutbah boleh berperanan sampai macam tu, tuan-tuan, insya-Allah peratus orang yang akan mengaji akan bertambah. Akan bertambah. Dia start tu, satu turning point, satu titik yang merubah dia. Dia dengar-dengar dalam khutbah tu, cakok sikit dia. Cakok sikit kata, tuan-tuan, untuk lebih lanjut lagi, tuan-tuan mai kuliah pengajian kita berapa hari bulan, sebut satu dulu habuan dia mai. InsyaAllah ini yang dikatakan dakwah yang berstrategi. Dia kena ada strategi. Baca kitab ni tak boleh main-main kita wanti tawana atau tu ni, tak mau, itu tak ada strategi. Nak main ni kena plan dah. Malam ni aku nak mengajar apa, aku nak cakap apa isu yang aku nak masuk malam ni, kena ada lah. Kita kena macam tu, kena fikir untuk dakwah ni. Kita kena fikir apa lagi aku boleh buat, kok mana lagi aku nak buat. Cari jalan, perah sikit otak kita, main touch isu-isu yang boleh menyentuh orang. InsyaAllah tuan-tuan, untuk Islam, bukan untuk apa, untuk Islam. Kesian tuan-tuan, kesian kepada orang yang duk berjalan nak pergi terjun gaung. Kalau tidak kita pisau tangan pegang dia, tarik mai, dia akan jatuh gaung. Tolong kepada golongan-golongan ni semua, supaya bertambah orang yang faham Islam. Islam mendapat sokongan ramai, Islam akan memerintah satu hari insya-Allah. Nah, mudah-mudahan lepas ni kita tengok tajuk Al-Ihsan ilal Khadam, disuruh kita berbuat baik kepada khadam. Kemudian tajuk yang berikutnya lagi berkesan, dia kata bab an-nahyu an darbil khadam wa syatmihim. Bab kita dilarang daripada pukul khadam kita, apatah lagi memaki mereka. Dan dia bawa mai satu hadis bagaimana satu sahabat satu hari sudah hot tempered, sudah jadi marah, dia godam khadam dia, godam Nabi duduk ada belakang. Apa Nabi buat dekat dia? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita dalam usaha kita untuk nak mengajak masyarakat kepada Islam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.